amalan-amalan kita. Wa may yahdillahu fala mudilla lah. Yalah, sesiapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, tiada siapalah yang dapat menyesatkannya. Dan sesiapa yang disesatkan, maka tiada siapalah yang dapat memberi hidayah kepadanya. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya, dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan pesuruhnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita sambung surah Al-Mu'minun, muka surat 343, ya. Surah Al-Mu'minun ayat 18 sampai ayat 27. Kita ada berapa ayat ni dalam 18 sampai 27 surah Al-Mu'minun. Okay. Jadi mulanya kita tilawah dululah, bermula dengan tilawah, kemudian baru kita tengok sedikit hukum tajwid dan terus kepada tadabbur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة. ومنها تأكلون. فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن والصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من
إله غيره أفلا تتقون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Kita lihat beberapa lah hukum tajwid. Kalau ayat 18 tu kita nampak dua, ada mim kecil kan, ma'am biqadar dengan zahabim bihi. Itu nama dia hukum tajwid apa? Tahu tak? Ada mim kecil. Apa dia Ustazah sekali lagi? Yang nombor 18, ayat nombor 18 tu kan? Ada ma'am biqadarin dengan Iqlab. betul. Ahsan. Iqlab nama dia. Kemudian ayat 19 lakum bihi. Dengung dua harakat juga tu. Tahu tak nama dia? Nama hukum tajwid.
Ayat 19. Idgham Lakum bihi. ikhfa syafawi. Nama dia ikhfa syafawi. Mim mati bertemu ba. Dia nama dia ikhfa syafawi. Dia dengung 2 harakat. Kemudian ayat 20. Tambutu. Nun mati bertemu ba. Iklab. Iklab. Kat sini nampak banyaklah hukum iklab. Dah ini kali ketiga dah jumpa iklab. Okay, kemudian ayat 21. 21. Mim mati bertemu mim. Nusqikum mimma. Idgham mislain. Betul. Ini idgham mislain. Mim mati bertemu mim. Kemudian ayat 22. Kita ada alaiha. Alaiha mat apa? Ada. Alaiha dengan tuhmalun. Kan? Alaih tu dia panggil matlin. Dia lembut kan? Bunyi dia lembut. Okay, kemudian tuhmalun. Lun kat situ mat. Ma'arid li sukun. Ya betul. Ni ma'arid li sukun. Kemudian kita ada ayat 23. Kita ada qaumihi. Ada ya kecil kat situ. Ini nama hukum tajwid dia. Ada siapa tahu? Nak silah pendek Ustazah. Betul. Ni maksilah pendek ataupun maksilah qasirah. Ayat yang sama juga 23 tu ada ghairuhu. Tu kan? Yang ni Nak silah panjang. ya betul. Silah Maksilah tawilah. panjang. Betul maksilah tawilah. Tawilah. Dia ayat 24. Fi abaina. Fi. Fi tu ada tanda mat kan? Tu mat apa? Mak wajib kau Ustazah? Yang ni Mak wajib. Mak wajib kan mak mat jaiz. mak jaiz kan mak jaiz. Sebab dia ada 2 kalimah. Dia fi baina. Kalau baina tu kan atas huruf ba alif tu mat tu dia ada tanda mat juga. Itu barulah mat Mak wajib. wajib sebab dia satu kalimah. Okay. Okay, kemudian ayat 25. Kita jumpa lagi rajulum bih. Ada mim kecil tu kan? Iklab juga lah. Iklab. Muka surat ni banyak iklab. Kemudian ayat 26. Rabbi'surni. Dengung tu kan 2 harakat. Ni nama apa? Hukum tajwid dia. Ba bertemu dengan nun ke? Bukan. Nun mati bertemu sad. Rabbi'surni. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Cuma yang ni jenis tebal lah. Dengung dia tebal. Sebab jumpa dengan huruf isti'la iaitu sad. Okay, kemudian ayat terakhir 27. 27. Minhum. Min. Nun mati bertemu ha. Hukum apa? Izhar. Betul. Ini izhar halqi. Dia nyata kan? Min hum. Kalau mim mati tu hum. Wala kan? Mim mati bertemu waw. Itu pun sama juga. Depan dia sama izhar juga.
Cuma yang ni sebab mim, maka namanya izhar syafawi. Izhar syafa'i. Kalau minhum tu dia panggil izhar. Izhar syafa'i. Alhamdulillah selesailah sedikit sebanyak hukum tajwid. Jadi kita terus kepada kita tengoklah beberapa ayat terjemahan dan tadabbur. Jadi ayat 18 kita tengok tentang kekuasaan Allah. Di mana Allah sendiri menceritakan kekuasaannya, mengingatkan kita nikmat yang Allah telah bagi pada kita dan kami. Kami kat sini merujuk kepada Allah. Jadi alim ulama kata penggunaan kami ni menunjukkan keagungan, nak menunjukkan keagungan Allah. Dalam bahasa Arab dia panggil litta'zim, untuk mengagungkan. Kalau penggunaan aku nak tunjuk dekat, kan? Kalau penggunaan huwa, dia, dia tu nak menunjukkan bahawa qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nak menunjukkan tu dia panggil kata nama dhamir lil ghaib. Dialah yang Maha Ghaib, kan? Kemudian penggunaan kita kata dhamir lah merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah hak Allah, kan? Nak gunakan dhamir mana? Cuma alim ulama disebutlah antara kesan-kesan bila gunakan dhamir itu dia ada perbezaan lah, berbeza kesan. Macam kami ni untuk menunjukkan keagungan. Jadi kalau kita tengok ayat ni tentang penciptaan hujan, kan? Di mana kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan tertentu, serta kami tempatkan dia tersimpan di bumi dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam menurunkan hujan. Kalau macam tempat ustazah ni dekat seminggu dah tak hujan. Kalau tempat lain kan, macam kalau kat Johor banjir. Maksudnya kita kata itu adalah menurut qadar yang Allah tetapkan mengikut kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat seterusnya, ayat 19. Kemudian kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu kebun-kebun tamar, kurma dan anggur. Kamu beroleh dalam kebun-kebun itu pelbagai jenis lagi buah-buahan yang banyak, dan dari kebun-kebun itulah kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. Jadi di sini Allah gambarkan bagaimana nikmat yang Allah bagi. Allah turunkan hujan, lalu dengan hujan itulah kita kata manusia, kalau kita kata di tanah Arab biasanya terkenal dengan tanaman kurma dan anggur lah, nakhil dipanggil dalam bahasa Arab, nakhil. A'nab ni anggur. Kalau kita kata berlainan lah, setiap tempat dia ada buah-buahnya, buah-buahan tempatannya. Jadi pelbagai buah lah punca rezeki kepada kita semua. Okay. Kemudian ayat ke-20, ayat ke-20, dan kami juga menumbuhkan untuk kamu pokok yang asal tumbuhnya di kawasan Tur Sina. Tur Sina, Tur dalam bahasa Arab tu maksudnya gunung lah ataupun bukit. Bukit Tur Sina pun boleh, kita panggil gunung Tur Sina pun disebut jugalah. Yang mengeluarkan minyak dan juga menjadi lauk bagi orang-orang yang makan. Iaitu pokok apa? Pokok zaitun. Ada orang buat, ialah kita kata gunakan minyak zaitun. Ada juga orang buat buah zaitun tu sebagai lauk untuk dimakan dengan kita kata hidangan utama lah. Kalau kita kat Malaysia ni nasi. Seterusnya, kalau macam ustazah, biasanya kadang kita beli yang jeruk tu kan, boleh buat lauk. Zaitun, buah zaitun jeruk. Itu antara kita kata nikmat-nikmat yang Allah SWT bagi kat kita di dunia ni lah. Okay, kemudian Allah
Subhanahu Wa Ta'ala bawa kita perhatikan pula kepada haiwan. Tadi tumbuh-tumbuhan. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu, kamu beroleh punca-punca yang menyedarkan tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah penciptanya. Kami beri kamu minum dari susu yang ada dalam perutnya dan kamu beroleh banyak faedah lagi padanya. Dan daripadanya juga kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. Susu daripada kita kata perut haiwan yang kita dapat minum, dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Sebab tu ahli ulama sebut seluruh isi dunia ni, Masya Allah, sekali dengan para malaikat yang bertugas di muka bumi. Kita kata malaikat ni ahli langit, penduduk langit. Tapi ada juga malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk kita kata manusia ini di dunia, di muka bumi. Jadi sebab tu bila disebut dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, aku hendak menjadikan di muka bumi ini khalifah. Jadi khalifah ini adalah satu, kita kata, tanggungjawab, satu amanah yang besar yang menjadikan manusia ini VVIP. VVIP di muka bumi. Di mana seluruh bumi dimudahkan untuk penghidupan manusia ni. Sehingga kan kalau nak buat anggaran, kan alim ulama' dia letaklah anggaran manusia, kan, jin dengan malaikat. Tiga ni. Tiga makhluk Allah ni mana yang paling ramai? Malaikat. Ya, malaikat. Yang kedua ramai? Oh, malaikat ni. Jin. Malaikat banyak. Ya, malaikat yang paling banyak. Yang kedua jin, yang paling sikit sekali manusia. Antara tiga makhluk ni paling banyak malaikat, kemudian jin, kemudian manusia. Berapa nisbah kalau kita nak buat peratus lah. Berapa peratus malaikat, berapa peratus jin, berapa peratus manusia. Alim ulama' buat anggaran tu lah. Oh. Ya. Cuba Separuh malaikat. Bukan, manusia 22%. Ada siapa Malaikat yang dan jin. Malaikat dan jin 95%. Malaikat berapa peratus? Ada lagi jawapan lain? 99. Malaikat dan jin 99 kot. Okey. Malaikat saja dulu. Malaikat 80. Okey, 80. Ada lagi tekaan lain untuk malaikat? Malaikat 99. Okay. Jawapan dia malaikat. Mana 1000? Dia peratus, per 100 lah. Ataupun Kita buat per 100. 90 kot salah malaikat. Ya, malaikat 90%. Kalau nak buat peratus untuk tiga makhluk ni, makhluk malaikat, dia panggil makhluk cahaya. Malaikat diciptakan daripada nur cahaya. Makhluk jin dikenali juga sebagai makhluk api. Diciptakan daripada makhluk manusia dikenali juga sebagai makhluk tanah. Diciptakan asalnya daripada tanah. Api cahaya tanah. Ya, malaikat cahaya, alim ulama' kata anggaran malaikat berbanding jin dan manusia adalah 90%. Baru tahu. Ya, anggarannya 90%. Okey. Jin, jadi tinggal lagi 10% kan? 90% malaikat dah. Tinggal lagi 10%. Okay. Jin berapa peratus? Manusia berapa peratus? Jin berapa peratus? 9. Manusia satu je. Ya. 9. Jin 100,
manusia 1%. Cuma dalam kitab-kitab alim ulama dia buat macam ni. Dia kata setiap seorang manusia ada 9 jin. Setiap satu jin ada 9 malaikat. Oh. Tak sebut macam tu lah. Tapi nak mudah kita faham, kita hari ni banyak guna peratus. Baru dia kita hari ni nak bagi nampaknya 90% adalah malaikat, 1% adalah jin, 1% manusia. VVIP. Okey, kita balik semula pada malaikat. Kan sebab kita ada di 10 akhir Ramadan. Malam Lailatul Qadar, di mana malam itu turunnya penduduk-penduduk langit. Iaitu makhluk-makhluk cahaya. Semua turun ke bumi. Yang banyak tadi kan, semua penduduk langit tu. Sebab semua turun. Masya Allah. Kan sebut dalam surah kan? Surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu. Para malaikat semua, alim ulama kata semua penduduk langit turun, termasuklah ketua kepada semua para malaikat yang dikenali gelaran dia Ar-Ruh, iaitu Ruhul Qudus, Jibril. Malaikat Jibril. Masya Allah. Jadi bila turun semua. Ya. Dalam ayat yang keempat ni, dalam tafsir dia kata yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut tu, maksudnya segala yang Allah takdirkan untuk akan ditulis pada malam ni, malam itu ke? Malam Al-Qadar ni ke? Ya. Dalam kita kata malam Al-Qadar itu, apa yang berlaku pada malam itu? Kita tengok sikit. Sekejap ya, saya buka beberapa pendapatlah tafsir. Al-Qadar. Ya, dalam surah Al-Qadar. Kita masuk sikit surah Al-Qadar. Qadar tu maknanya dia apa Ustaz saya? Keagungan. Asalnya Al-Qadar. Inna anzalnahu Lailatul Qadr, malam yang penuh dengan keagungan. Tapi dalam masa lain dia juga bermaksud qadar, ketetapan, malam ketetapan. Penetapan dipanggil. Ada yang menunjukkan keagungan. Saya buka dulu tafsir surah Al-Qadar. Okey. Ayat keempat, kita tengok. Ini saya buka tafsir Ibnu Katsir. Okey. Kulli amrin. Kita nak tengok perkara seterusnya. Okay, kalau tafsir Ibnu Katsir ini yang min kulli amr, yang dimaksudkan dengan setiap urusan itu, di mana para malaikat turun, begitu juga malaikat Jibril turun, kemudian dengan izin Tuhan mereka min kulli amrin. Kat sini daripada setiap urusan tu nak menunjukkan Imam Ibnu Katsir menukilkan kata-kata Imam Mujahid. Mujahid ini tabi'in lah. Salamun hiya min kulli amrin. Maksudnya selamat, sejahtera, berbahagia dalam setiap urusannya. Salamun. Kita
kita kata min kulli amrin, lepas tu kan sambung kan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kat sini disebut juga kata-kata Qatadah. Qatadah juga tabi'in lah. Taqdi fihal umur, ditetapkan padanya urusan-urusan. Antaranya kita kata urusan ajal, urusan rezeki. Jadi pada malam itu dibuat, itu kita kata antara usaha kan, usaha kita adalah dengan doa, di mana takdir kan, takdir yang Allah tetapkan, dia panggil dia ada dua bentuk lah kan, dia panggil qadar mubram dengan qadar muallaq. Kalau kita belajar yang dalam bab tauhid kan, yang beriman dengan qada dan qadar. Antara kita kata beriman dengan qada dan qadar ini, kita yakin dan percaya bahawa setiap kita kata ketetapan, setiap qadar itu semuanya ditetapkan dengan penuh hikmah, di mana ada penetapan ataupun ketetapan yang memang tak boleh berubah. Dalam bahasa Arabnya dikenali sebagai qadar mubram. Ketetapan yang tak boleh berubah, seperti kita kata ajal kita bila, itu memang tak boleh berubah lah. Adapun qadar muallaq, dia panggil qadar yang bergantung. Dia bergantung. Kalau kita nak tengok contoh yang praktikal, pada zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab menjadi Amirul Mukminin, berlaku wabak ta'un. Ustazah tak berapa ingat kat mana. Jadi masa tu asalnya Sayyidina Umar, kita kata Amirul Mukminin bersama dengan para sahabat yang lain nak masuk ke negeri itu. Tetapi disebabkan wabak itu, wabak ta'un kan, dia berjangkit, maka Sayyidina Umar memutuskan tak jadi masuk ke tempat itu, ke negeri itu. Jadi para sahabat ataupun kita kata orang beriman yang lain pun tanyalah, wahai Amirul Mukminin, kenapa tak masuk aja? Masuk ajalah. Kalau ditakdirkan Allah kena wabak tu, kenalah. Kalau tak kena, tak kenalah. Macam tu. Jadi Amirul Mukminin Umar Al-Khattab jawab apa? Dia kata, aku, kan sebab dia kata, dah takdir Allah kan, sebab nak menjawab kepada takdir itu. Jadi Sayyidina Umar kata, aku memilih untuk pergi daripada satu takdir kepada satu takdir yang lain. Maksudnya apa? Takdir nak kena ta'un tu mu'allaq, dia bergantung kan? Bergantung pada kalau masuk kemungkinan tinggi kena wabak tu sebab dia penyakit berjangkit. Kalau tak masuk, kemungkinan besarnya tak kenalah. Usaha, sebagai usaha kan, tak kenalah. Jadi sebab tu Sayyidina Umar kata, kita ni berusaha kan untuk daripada takdir ini, takdir kemungkinan yang besar kena ni, kan, jangkaan besarnya mungkin kena bila masuk, aku nak pergi kepada takdir yang tak kena. Sebab itu dia panggil qadar mu'allaq, yang bergantung. Dan takdir ini boleh berubah dengan usaha, antaranya dengan doa. Kan, dengan doa, kita doa ya Allah, kan, macam kita kata dalam maksurat, kita ada doa elak mudarat, antaranya bismillahilladzi la yadurru, kan, dan na'uz bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan macam-macam lagi lah doa di mana kita berdoa dengan harapan supaya elak daripada mudarat. Tapi kalau kena, maksud kita kena bersabarlah dengan musibah yang kita kata menimpa tu. Tapi selagi boleh berusaha, dia boleh berubah. Itu dia namanya qadar mu'allaq. Jadi pada malam, kita kata disebutlah kat sini dalam tafsir Ibnu Katsir ada dua maksud. Imam Mujahid kata min kulli amrin tu, setiap urusan itu, kalau Imam Mujahid katanya mengatakan bahawa setiap urusan itu menjadi selamat, jadi bahagia. Adapun Qatadah sebut min kulli amrin itu adalah tuqda fihal umur, ditetapkan pada malam itu setiap urusan
apa yang ditakdirkan berkaitan dengan rezeki-rezeki dan juga kita kata ajal maut lah. Kiranya untuk penetapan untuk tahun kita kata tahun itulah. Okey, wallahu alam. Jadi nak ceritanya sebabkan ramainya malaikat yang turun, sebab kita kata langit ni ada 7 lapis. Kan? 7 lapis langit. Langit paling rendah tu langit dunia yang kita boleh nampak kan, galaksi Bima Sakti kan, guna teleskop. Kita boleh nampak galaksi-galaksi tu baru langit dunia. Dia panggil langit pertama. Sedangkan langit ni ada 7 lapis. Banyak luas lah. Jadi kita kata para malaikat penduduk langit turun ke dunia pada malam Al-Qadar bermula waktu maghrib sampailah waktu subuh. Jadi bermula saja waktu subuh pakat naik. Sehingga kan terik matahari tidak terasa pada keesokan malam tu. Maksudnya tak terasa. Sebab apa? Ahli ulama kata sebab terik dan panasnya cahaya matahari itu terhalang dengan ramainya malaikat yang pakat naik ke langit. Sebab tu antara tanda malam Lailatul Qadar yang jelas adalah keesokan harinya matahari itu kita nampak matahari sebab cahaya tidak menjadi penghalang kepada cahaya. Dia tak sama macam kita ni, manusia ni diciptakan makhluk tanah. Kan bila kita letak tangan kita kat cahaya kan dia jadi gelap, dia jadi bayang-bayang. Tapi sebab malaikat ini adalah makhluk cahaya, maka dia tidak menghalang cahaya matahari, tak adalah bergelap kan. Tapi cahaya itu tak terik, tak panas, tak rasa bahang. Nampak kita kata pagi tu cerah tapi tak bahang. Dia itu adalah tanda malam tadi tu adalah malam Lailatul Qadar. Hari tu nampak ayu je Ustazah kan, hari Nampak lembut, cahaya dia nampak lembut. ayu je. Sebab terhalang dengan cahaya para malaikat yang sedang naik. Sebab kita kata cahaya ni kan kita ramainya muat ke kan, bumi yang kecil macam pasir ni. Sebab tu kita kata cahaya kan, nurun ala nur, cahaya atas cahaya dia boleh banyak-banyak lah, dia boleh mengimpit. Begitu juga para jin daripada api kan. Jin daripada api disebutkan dalam surah jin. Kan, di mana bila Rasulullah SAW baca Al-Quran kan, berdakwah kepada kaum jin, pakat berhimpit. Ramai jin, tapi daripada api lah. Tu dia panas kan. Kalau kita tengah baran, disarankan untuk kita tengah marah kan, mata pun jadi merah dah kan. Pergi ambil wuduk untuk bagi sejuk. Itu tentang kita kata antara kita kata tugas para malaikat lah kan yang berkhidmat di muka bumi dan terutamanya kita kata di malam Lailatul Qadar. Kita pergi balik pada surah Al-Mu'minun sikit lagi. Saya tengok tafsir kat handphone guna apa? Apps Tartil. Jadi sini Ustazah nak ubah surah. Jadi buka surah Al-Qadar. Kita buka balik surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Surat 343. Okey. Kemudian
Kita tadi kat mana? Okey. Susu kan, berkenaan susu tadi, daripada haiwan-haiwan, ayat 21. Ayat 22, wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Begitu juga kita kata binatang ternakan ini menjadi tunggangan, dan juga kapal-kapal yang berlayar, maksudnya itu antara nikmat-nikmat Allah. Okay, selesai. Ayat 18 sampai ayat 22 menceritakan tentang nikmat yang Allah bagi untuk kemudahan kita di muka bumi. Kita sebagai khalifah lah di muka bumi. Yang 1% tadi. Sikit je. Tu pun kita kata ramai dah kita rasa kan. Yang dah meninggal dunia dan sebagainya kan. Di bawah perut bumi ni, dalam perut bumi ni. Kemudian ayat 23 sampailah ayat 27 mengisahkan kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh ni antara Nabi Ulul Azmi. Dia ada 5 orang Nabi, 5 orang Rasul dikenali sebagai Ulul Azmi. Yang kita kata hak paling kuat ataupun paling berat ujiannya, yang paling sabar, yang paling kita kata ulul azmi. Azmi ni daripada perkataan azam. Kuat keazamannya. Okay. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqala, lalu Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain dia yang berhak disembah. Afala tattaqun, tidakkah kamu mahu bertakwa kan? Kita kata dalam bulan puasa ni, bulan Ramadan ini adalah bulan kita mengumpul takwa. Bulan mengumpul takwa. Sebab apa? Sebab takwa tu dikenali sebagai khairuz zadit taqwa, sebaik-baik bekal. Bekalan yang kita nak bawa ke alam akhirat adalah bekalan takwa. Jadi takwa tu apa? Macam yang saya sebut sebelum ni, iaitu kata-kata Saidina Ali. Karramallahu wajhah. Untuk kita nampak checklist kan satu-satu. Macam mana kita nak bawa bekal ke akhirat ni. Dia ada 4 checklist lah. Iaitu al-khawfu minal jalil. Takut. Takut kepada Allah yang maha agung. Maksudnya rasa takut kita, maksudnya rasa takut, takut apa? Takut terhadap dosa yang kita dah lakukan, takut, kita takut daripada azab Allah, kita takut neraka Allah. Maksudnya kita hadirkan rasa takut itu. Bimbang. Sama juga dengan amal ibadat kita. Kita bimbang, khauf. Kita bimbang, kita takut tak diterima. Kita takut banyak kurangnya. Jadi bila kita takut, dia ada berpasangan dengan rojak, mengharapkan rahmat Allah. Makin kita takut, makin kuat pula pengharapan kita kepada Allah. Ya Allah, puasa aku ni kita kata banyak kurangnya, ya Allah, tapi aku haraplah diterima, menjadi bekalan takwa dan sebagainya. Itu kita kata checklist nombor 1 lah. Yang kedua, dia lawan kepada checklist nombor 1 ni yang kita tak mau. Yang kita mau, yang kita nak adalah al-khawf, rasa takut dan kita harap rahmat Allah. Yang kita tak nak ialah syok sendiri, dia panggil ujub. Itu kita kata penyakit hati. Rasa macam, perasan, dia perasan. Dia kata, puasa aku ni sempurna, ibadat aku ni hebat. Apa lagi? Solat aku ni makbul, doa aku ni makbul dan sebagainya lah. Benda-benda yang menyebabkan ujub tu penyakit hati. Dia perasan diri dia sendiri. Sedangkan orang beriman ini disuruh rasa kita ni banyak dosa kan, kita ni banyak kurangnya. Itu yang Al-Quran sendiri sebutlah. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu merasa diri kamu tu suci. Kan? Sebab orang yang merasakan diri dia suci, dia ni ahli syurga semua tu, tu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Iaitu mereka tu rasa confirm masuk syurga lah. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan kata-kata orang-orang Yahudi dan orang Nasrani ni, disebut la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara.
Orang Yahudi kata confirm tak masuk syurga kecuali orang Yahudi. Orang Nasrani pula kata confirm tak masuk syurga kecuali orang Nasrani. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri jawab, tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jadi Allah kata, bagi tahu mereka, datangkan bukti jika mereka orang yang benar. Jadi kita kata, kita sebagai orang beriman tak boleh jadi orang yang perasan, orang yang ujuk. Jadi sebab tu kita kata kita kena banyakkan, kita kata dalamkan rasa takut dan harap kepada Allah. Iaitu al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil, beramal, banyak beramal dengan ajaran Islam lah, amal, banyak kan. Selain pada niat yang baik kita, buat amalan-amalan baik kan, terutamanya kita kata kita berada di penghujung bulan Ramadan ni, 10 akhir Ramadan, kita tingkatkanlah amal baik. Dan yang ketiga, ar-ridha bil qalil, redha dengan yang sedikit. Dan yang keempat, al-isti'dad liyaumir rahil, persediaan menghadapi hari kematian. Okay. Jadi itu kita kata 4 checklist lah untuk taqwa. Afala tattaqun. Jadi seruan yang sama untuk setiap para nabi, para rasul. Kita kata sejak Nabi Adam sampailah Nabi yang terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW, agamanya agama Islam. Sama. Tak ada beza. Seruan kepada tauhid, seruan supaya bertakwa, ajaran yang sama. Dia panggil din yang sama. Cuma yang berbeza apa? Syariat. Syariat ada perbezaan dia. Syariat Nabi Muhammad, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, kan, cara solat, macam itulah yang secara detail dia ada perbezaan-perbezaan lah. Okey, jadi apa kata orang kafir pada zaman Nabi Nuh? Mereka kata, kamu ni kan, Nuh ni manusia biasa, sama aja. Cuma dia nak berlebih-lebih aja. Jadi kalau betul lah ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh ni, pastilah Allah akan turunkan malaikat. Dia nak malaikat turun. Baru dia nak percaya. Ma sami'na, kami tidak mendengar tentang ini pada nenek moyang kami yang dulu. Tak ada dengar pun. Jadi ini kita kata ejekan orang-orang kafir. Jadi apa lagi? 25. Allah rakam lagi apa kata-kata mengejek kepada Nabi Nuh yang Nabi Nuh terima. Dia kata, dia ni orang gila. Nuh ni gila. Fatarabbasu bihi hatta hin. Maka tunggulah, kan? Tunggulah akan perubahan keadaannya sehingga satu masa. Jadi Nabi Nuh pun mengadu, berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, tolonglah aku kerana mereka mendustakan seruanku. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera, kapal yang besar dengan pengawasan serta kawalan kami dan dengan panduan wahyu kami. Kemudian apabila datang hukum kami untuk membinasakan mereka dan air memancut dari muka bumi yang menandakan kedatangan taufan, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu 2 dari tiap-tiap jenis haiwan, jantan dan betina, dan bawalah ahlimu dan pengikut-pengikutmu kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya di antara mereka disebabkan kekufurannya. Dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan sehingga mati lemas. Jadi kalau kita tengok dalam surah yang lain kan, di mana isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut, kedua-duanya isteri kepada Rasul kami, hamba kami yang soleh, tetapi disebabkan mereka kufur,
walaupun suaminya soleh beriman tetapi isterinya memilih kekufuran, maka masuklah mereka berdua ke dalam api neraka. Jadi ahli neraka. Isteri Nabi Nuh ni ahli neraka. Sebabnya apa? Kaum dia pun tanya kepada isteri Nabi Nuh. Nuh ni macam mana? Yelah dia tu gila tu. Lagilah orang tak percaya. Isteri Nabi Nuh sendiri kata Nabi Nuh gila. Yalah tu. Yalah tu dia gila. Isteri dia lah mesti tahu tentang dia kan. Itu jadi kita kata cabaran yang besar lah. Kita kata iaitu pasangannya jahat. Jadi isteri Nabi Nuh pun kata Nabi Nuh gila dan kufur lah. Dan anak Nabi Nuh dalam surah yang lain, Nabi Nuh memanggil anak dia dengan penuh kasih sayang. Wahai anakku, marilah naik bahtera ni. Hari ni tak ada siapa yang boleh selamat. Kecuali yang kita kata yang Allah rahmati dengan berada di dalam bahtera Nabi Nuh ni. Tapi anak dia kata, tak apa, aku boleh lari cari perlindungan kat tempat yang lebih tinggi. Jadi ketika itu, datanglah kita kata ombak yang besar sehingga menenggelamkan anak Nabi Nuh sendiri. Dan ketika itulah Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk selamatkan anak dia. Jadi ketika itu Allah SWT kata, dia bukan termasuk ahli keluarga kamu. Sebab dia kufur. Maka dia terpisah. Maksudnya disebabkan kekufuran. Anak dan isterinya ahli neraka. Tetapi dia, iaitu Nabi Nuh adalah ahli syurga. Sebab tu Allah kata, tak perlu merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim. Mereka tu zalim pada diri sendiri. Wala tuhatibni. Jangan, tak perlu merayu, tak tolong untuk menolong kaum yang zalim itu kerana mereka akan ditenggelamkan dengan taufan sehingga mati lemas. Ayat seterusnya, kemudian apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu, orang beriman, telah berada di atas bahtera itu, maka hendaklah engkau berkata, Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada orang-orang yang zalim. Itulah orang-orang, kita kata kaum Nuh, Nabi Nuh, mereka adalah kaum yang zalim. Kita dah ayat ke berapa dah? Sampai ayat 27 saja. Jadi sampai ayat 27. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Itu kita kata sampai ayat situlah kita lihat secara terjemahannya dan beberapa lah yang berkait dengan bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Setakat ni ada apa-apa soalan tak sebelum kita tangguh? Ustazah nak tanya. Macam wanita yang haid pada 10 malam terakhir ni kan? Betul, ya. Apa amalan yang dia boleh buat pada malam Lailatul Qadar tu selain daripada dia masak untuk sahur, selain daripada dia amalan yang boleh dibuat lah oleh wanita macam kami ni kan? Ya, betul-betul. Untuk dapat juga macam mana orang lain dapat. Bagus soalan ni. Jadi memang kita mengharapkan amalan yang kita boleh tingkatkan, walaupun kita kata bila haid, bila nifas ini diharamkan untuk berpuasa, diharamkan untuk solat, kita kata, dan juga tilawah lah Al-Quran. Tapi untuk ayat-ayat yang telah menjadi zikir kan, macam ayat kursi, 3 kul, yang itu dah jadi zikir harian, dah jadi doa kita, itu boleh terus diamalkan. Jadi bila kita mentaati arahan Allah supaya tidak berpuasa, tidak solat, Allah Subhanahu Wa Taala bagi penuh, bagi pahala yang sempurna. Walaupun kita tak solat, maksudnya pahala puasa, pahala solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak sempurna dapat. Walaupun kita tahu ibadat kita tak sempurna, begitu juga puasa, dapat pahala puasa penuh. Walaupun kita tahu kita punya puasa ni kurang, tapi sebab kita mentaati arahan Allah, sebab Allah yang larang kan, tak puasa, tak solat. Itu yang pertama. Jadi
kita kata tak nafikan lah. Secara fitrahnya kita rasa macam ala ruginya kan, macam tu. Tetapi kita kena ingat tu lah, satu, pahala tu yang kita buat semasa kita boleh solat, kita kata tak di dalam keadaan suci lah, tak datang haid, tak nifas, pahala tu tetap berterusan. Itu yang pertama. Yang kedua, alim ulama sebut ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Berdasarkan ayat Quran, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sedaya yang kamu mampu. Semampu yang kamu boleh. Nak solat tak boleh sebab diharamkan. Nak puasa tak boleh sebab diharamkan. Tapi dapat pahala penuh. Tapi jangan tinggal semua. Mentang-mentang datang haid, kita tak apalah. Kita maraton tengok drama Korea ke apa, K-drama ke apa-apalah. Sebab pergi tinggal terus semua. Tak boleh. Jangan. Yang tak boleh buat je kita tak buat. Yang lain tu semua selawat boleh kan? Macam kita kata ialah masak untuk sahur, berbuka, apa lagi? Istighfar kan? Doa yang Sayyidatina Aisyah tanya pada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, kalau ditakdirkan aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, nak baca doa apa? Jadi Nabi ajar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Banyakkan kita baca doa ni. Kita ulang-ulang kan, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau sukakan tuhibbul afwa. Sukakan kemaafan, suka nak maafkan hamba-hamba Engkau. Jadi ya Allah, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Kalau untuk ramai, fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Jadi kita ulang-ulang doa. Maksudnya kita perbanyakkan doa, minta doa kan. Doa pada Allah. Sebab doa ini menunjukkan, kita kata, kekhusyukan ataupun khusyuknya seorang hamba itu, rendah diri, rasa fakir kan. Macam Nabi yang macam Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, antumul fuqara'u ilallah. Kamu ini sangat-sangat fakir, sangat memerlukan Allah. Jadi kita sebagai hamba ni, sifat seorang hamba ni ialah dia mengaku salah. Kan macam kita kata yang kita belajar daripada kisah Nabi Adam dan Hawa. Apabila makan daripada pohon yang terlarang, Allah Subhanahu Wa Taala larang dekati pohon tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu, kata ini adalah latihan untuk Nabi Adam dan Hawa sebelum dibawa turun ke muka bumi sebagai VVIP, sebagai khalifah di muka bumi. Jadi diberi dulu latihan. Orang kata hands-on training. Praktikal. Secara praktikalnya. Ada satu pohon, jangan dekat. Jadi kalau tersalah, maksudnya manusia ni kalau terbuat salah, apa yang sepatutnya dibuat? Pertama, mengaku kesalahan. Kan? Macam doa tu kan. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekiranya engkau tidak Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kita tak mau rugi. Kita mengaku salah kita. Sebab tu kisah Nabi Adam, Nabi Adam dengan Hawa datang sekali dengan kisah Iblis. Iblis bila buat salah, dia jadi takabur. Dia tak nak mengaku salah. Tapi Iblis salahkan siapa? Dia salahkan Allah. Bila dia pilih untuk takabur, tak nak sujud tanda hormat kepada Nabi Adam, dia kata apa? Dia kata, Fabima awaitani. Disebabkan engkau telah menyesatkan aku. Dia salahkan Allah. Sedangkan dia yang pilih untuk sesat. Jadi dia takabur. Jadi dia pilih untuk jadi orang yang takabur dengan menyalahkan Tuhan. Sehingga kan kita kata pada hari akhirat diceritakan dalam Al-Quran. Setelah kita kata ahli neraka, ni ahli neraka, ni ahli syurga kan, ahli neraka. Jadi ahli neraka ni semua pakat salah ke Iblis. Kau lah ni kan, ketua jahat, semua salah ke Iblis. Jadi apa kata Iblis? Iblis kata, pada hari ini, janganlah kamu mencela aku. Tak payah cela aku. Falumu anfusakum. Celalah diri sendiri. Buat apa nak cela aku? Cela diri sendiri.
aku janjikan apa, janji kan, janji bohong. Lepas tu kamu mengikut aku. Siapa suruh ikut? Itu sikap orang sombong macam tu. Dah lah dia tak salahkan diri sendiri, tak mengaku salah. Lepas tu bila orang salahkan dia, dia suruh salahkan diri sendiri. Macam itulah ceritanya. Nak ceritanya, kita perbanyakkan doa. Sebab apa? Doa ni menunjukkan kita mengaku lemah. Kita ni lemah. Kan? Antara doa lain, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Tuhan yang maha hidup, lagi maha mengurus hamba-hambanya. Birahmatika, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Fa aslih li sya'ni kullahu, maka perbaikilah untukku setiap urusanku. Dan wala takilni ila nafsi tarfata ain, janganlah kau serahkan diri aku ni pada diriku sendiri walaupun sekelip mata. Jadi doa-doa yang Nabi SAW ajar, doa-doa dalam Al-Quran kan, macam dalam surah Al-Kahfi pun ada doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berilah kepada kami, Rabbana atina min ladunka rahmah, dari sisimu rahmat. Kita minta rahmat Allah dan kita minta hidayah dan taufik Allah untuk kita berada di muka bumi ni. Jadi perbanyakkan doa, sedekah, apa-apa segala amal baik, niat-niat yang baik, dan bersihkan hati kita daripada, kita kata, yang tak elok lah kan, rasa ujub ke, rasa takabur ke, rasa tamak ke, hasad dengki ke. Minta Allah bersihkan hati kita. Ya Allah, bersihkanlah hatiku. Zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu kita kata, kita minta supaya Allah bersihkan hati kita, diri kita ni daripada penyakit-penyakit hati. Jadi wallahu a'lam, kita kata sama-samalah ya, untuk kita memperbaiki, tambah baik amal-amal kita. Dalam masa yang sama, kita jangan rasa ujub lah, jangan rasa hebat dah, oh banyak ni amalan aku ni. Kan? Jangan rasa macam tu. Sebab semakin tinggi iman seseorang tu, dia makin rasa tak cukup, amal aku ni tak cukup. Jadi kena dia rasa nak berterusanlah istiqamah buat. Maksudnya habis Ramadan pun berterusan kebaikan dia tu. Yang penting berterusan tu. Sebab amal yang paling dicintai oleh Allah ialah amal yang berterusan walaupun sedikit. Yang penting berterusan. Kualiti adalah berdasarkan istiqamah. Yang mana yang berterusan. Madama wa in qalla. Apa yang berterusan walaupun sedikit. Wallahu a'lam. Okay. Ada lagi ke apa-apa soalan? InsyaAllah Ustazah tak ada dah. Terima kasih Ustazah. Tak apa, Alhamdulillah. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih sahabat semua. Terima kasih Mari. Sama-sama Kak.